Sebab awal-awal kahwin, kami bulan 10 ni dah 3 tahun kahwin kan. So saya jujur, yang terasa sikit saya terasa daripada segi macam bila kahwin tak lekat, tapi masuk bulan ke-3 kahwin, 3 bulan kahwin kan. Lepas tu saya redha, and then mungkin Allah nak bagi lebih baik. Mungkin Allah suruh fokus career ke, mungkin Allah suruh, kami percaya Allah. Tapi untuk stres daripada saya sebagai seorang suami dan Sweet sebagai seorang isteri, kami tidak stres. And then sebab yang paling best dia sebab kedua-dua belah family dia tak bagi tekanan. Mama tak bagi tekanan, ibu tak bagi tekanan, and then semua tak bagi tekanan. And then jalan dia sekarang, tengah jalan dia. Macam saya sekarang tengah buat rumah semua. Mungkin ada sebab saya percaya benda tu. Sekarang kami tengah buat rumah, so mungkin kalau rumah perlukan komitmen yang besar, wang yang banyak kan. Mungkin kalau salah seorang orang kata macam pregnant ke apa, benda tu terpaksa cuti dan sebagainya. So mungkin Allah nak susun kot, Allah tengah susun kot saya satu kot sekarang. Saya boleh cakap yang kami berbincang sebab kami check, kami pergi hospital, kami buat medical check up, saya buat sendiri. Saya orang kata saya tidak untuk membuat lah, saya buat check up kesuburan lagi tu. kesuburan lagi tu. Saya check kan, and Sweet pun check, Sweet teman saya teman Sweet kan, kami buat kat hospital kan semua kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semua dah okey. Cuma doktor pun cakap tak apa, tak ada rezeki lagi. Doktor sini cakap macam tu.